Kalau dia pun turut menari macam artis, dia nak jadi artis ke atau macam mana? Baru ni ramai juga yang tanya mengenai tentang guru buat persembahan, dan ada yang kata guru buat persembahan ni kerana nak release dia orang punya stres dan sebagainya. Sebenarnya tak berapa sesuai. Yang pertamanya kerana guru ni adalah contoh kepada anak murid. Dalam Islam sendiri, guru adalah orang yang menjaga adab dan uswah ataupun panduan kepada anak murid. Kalau guru stres kemudian dia menari, adakah ini contoh yang nak dipersembahkan kepada anak murid? Sebab dia kata kami stres mengajar, jadi kami nak buat persembahan menari-nari. Adakah ini kaedah yang kita nak didik kepada anak murid? Kalau stres dia akan menari-nari dan dia akan pertontonkan dan direkodkan, dipersembahkan kepada khalayak. Jadi sebagai seorang guru, dia kena jagalah sikit dari aspek adab dan akhlak, menjadi uswah kepada anak murid tu sendiri. Yang pertama, kalau dia pun turut menari macam artis, dia nak jadi artis ke atau macam mana? Minta maaf. Yang keduanya pula, ketika kalau dia buat persembahan dengan tarian dan sebagainya, dengan pemakaian yang kita bimbang mungkin tidak menepati kriteria yang telah diletakkan dalam syariat Islam, kita bimbang ada anak murid yang akan menenung ataupun menonton, kita tak tahu apa yang mereka lalui, fikirkan dan sebagainya. Jadi ini juga salah satu perkara yang kita bimbang dari aspek ghaddul basar, menundukkan pandangan yang kita didik kepada anak pelajar lelaki, anak murid wanita dan sebagainya. Dan kita tak boleh nafikan kalau pelajar sekolah menengah, tak mustahil pun perkara-perkara yang datang dalam pemikiran mereka mungkin akan terdedah perkara yang tidak kita ingini. Dan yang ketiganya, bukan tak boleh, maknanya kalau guru nak buat persembahan ataupun dia nak menari hilangkan stres, tapi untuk dijadikan konten dan tatapan umum, pada pandangan saya tak sesuai. Bila dia buat persembahan, dia pun mungkin kena rehearsal. Jadi benda ni dah bukan nak menghilangkan stres, bertambah stres pula nanti kerana nak rehearsal, buat persembahan, menari berpusing dan sebagainya. Jadi mungkinlah kalau dia nak buat pun, nak releasekan dia punya stres, mungkin dengan dia buat sendiri sahaja sesama guru wanita, sesama guru lelaki, tidak dipamerkan, tidak dirakam. Kalau nak buat persembahan pun menjaga beberapa adab yang telah digariskan dalam Islam.